Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Boss Aiman TV. So sangat merindui lah untuk buat video. Actually dah sebulan berpuasa. Hampir sebulan ni memang tak ada buat video. Ada buat, ada plan, tapi macam tak ada masa, tak ada semangat lah untuk edit kan. So last video yang kita orang pergi Bagalalang, nak dekat sebulan dah. Dekat dah sebulan dah. So sekarang ni baru kita nak buat next video, iaitu Raya guys. Raya kita ke mana tahun ni? So sebelum tu, siapa yang belum subscribe, ringan-ringankanlah tangan, kurangkanlah beban di jari-jari jemari anda yang cantik dan handsome tu kan. Silalah tekan subscribe. Sebab ini adalah konten video yang kita boleh kata rapidly grow tau guys. So rugi kalau korang tak jadi antara yang terawal. Dah bagi tahu awal ni. Okay, so ke mana kita? So kita sekarang berdua bersama Mak dari belakang, mak betul aku. So kita nak balik ke kampung di Lubuk Merbau. Siapa yang tahu kat mana? Okay, dah sebut pula. Kita dekat Kuala Kangsar. Kita dekat R&R Tapah. R&R Tapah. Okay, so kita dah nak bergerak semula ke destinasi kita. Maybe dalam 2 jam lagi Dalam 100 km sikit lebih 100 km lagi. Alhamdulillah tak nak tukar ke? Alhamdulillah selamat, tak apa, okey. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah saja tempat kita berlindung, and Allah telah memberi kita kekuatan untuk drive jauh ni. Tak adalah jauh kan. Tapi okey lah, pagi ni tak jam. Kereta pun tak banyak. So jom kita mulakan. So kita start semula. Mak okey mak di belakang? Mak okey mak. Okey. Jom kita ke kampung halaman Puan Salma. Jom. Jadi kami bergerak sekitar 8.30 pagi. Sebelum tu kami singgah dululah ke Kubur dan terus masuk ke Lebuh Raya Utara Selatan, teruskan perjalanan kami. So kali ni memang mencabar lah. Kita orang sudah bangun dalam 3.30 pagi, start dengan Qiyamulai, bersiap-siap, terus tayar golek. So sepanjang perjalanan kita orang cuma berhenti sekali, toilet break dekat R&R Tapah. Selain tu memang straight lah atas jalan. Kejar masa sebab kita tak sabar actually. So ETA kalau ikutkan dalam 11 lebih macam tu lah. So Alhamdulillah kita dah melepasi Ipoh. Sekarang menuju ke Terowongan Nora. Itu mereka sampai lah. Sikit lagi, lepas tu kita tidur. Untuk pengetahuan korang, kampung ni telah ditukar menjadi homestay. So siapa nak, bolehlah nanti aku akan buat video. Link di sini. Link dekat bawah. Support lah business family. Betul. Takkan rugi. So actually kampung Lubuk Merbau ni merupakan tempat membesar mak mentua dengan adik-beradik dia. So ni consider macam kampung isteri lah. Kecil-kecil dahulu diorang beraya balik sini. So ni dah consider macam generasi ketiga dan keempat lah yang pulang ke sini kan. So sekarang dah lebih menarik. Kampung ni dah fully convert menjadi homestay, hasil daripada usaha mak ayah dengan Pak Wan. So siapa yang minat, bolehlah tengok dekat description. Kalau ikut map, pusing je simpang tadi, boleh terus nampak jalan ni dan juga kampung dah sampai. Dah ada tanah kosong. Siapa ada plan nak usaha kan, boleh roger guys. Boleh roger. Kita sembang tepi. Penat? Okay, Alhamdulillah guys. Tak buat lagi video dah sampai sini. Kita dah sampai di kampung wife. So kita dah memulakan aktiviti pembersihan. And also kita ada panggil orang untuk tolong abang kemas sebab tengoklah agak besar guys. Dah sebulan bulan puasa ni tak ada orang. Actually selalu penuh. Selalu penuh. Tapi sebabkan bulan puasa, so orang tak ada datang kan.
So sebulan tu agak kosong. Memang kosong lah. Okay, ni view awal. Nanti dah siap kita akan tunjuk tour sikit. Dah siap mengemas, lebih kurang pukul 3.30 petang macam tu. Family mak ayah dengan Pak Wan pun dah sampai. Jadi kami decide nak keluar cari jualan berbuka lah. Kita berada di kedai Ustaz. Hasil tangkapan hari ni. Okay, next stop kita Bazar Ramadan Bougainvillea Mak. Kat sini ada Bazar Raya. Ada Bazar Ramadan lah. Bazar Raya maybe malam-malam bila-bila ke. Penuh guys. Ini Bazar Ramadan. So untuk malam ni kita tak masak lah. Penat semua kan. Mengemas, dapur tutup, tak payah berasap. Bukan masak nak tutup dengan hasil makanan kuala. Masa makanan kuala. Harga dia pun nampak macam wow, rasanya sedap berpenuh. Sedap berpenuh lah. Teman kurios. Jom kita cuba. Oh, masih panjang guys. Makanan kat sini boleh consider macam makanan-makanan baru-baru jugalah. Tak adalah, boleh nampak lah dekat bazar mana-mana. Harga dia average. Tu dah guys. Siapa tahu baca, komen guys. Habis dari bazar, kami balik bersiap berbuka dan pergi tarawih semualah. Sini je lah hari pertama. Guys, selamat pagi. So, siang kedua. Malam tadi kita orang dah tidur. Macam-macam juga buat malam semalam kan. Ada pergi isyak dekat surau sampai tarawih semua. Balik Moreh, tapi sedikit kepenatan. Tak ada record banyak. So sekarang dah pukul 4 pagi. Aku nak pergi mulai dekat masjid malam 28. Ke 29. Tak tahu lah. Terus sahur sana. Jom let's go. Pukul 4 suku. Tapi banyak kereta rasanya ni orang balik kampung sebab nombor plate pun dah macam-macam nombor plate lah. Masjid Jami' Al-Marbawi. So kita akan mulai di sini. Kita sahur terus kat sini. Diorang cakap ada sahur. Ayolah kita. Ni rumah. Kita ada sungai belakang guys. Boleh turun Dan ada buka pintu, ada buat pintu. So hari ni 29 Ramadan. Masih tak tahu lagi raya Jumaat atau Sabtu. So kalau raya Jumaat malam tadi dan pagi tadi adalah tarawih dan qiyam terakhir. Tapi aku harap Sabtu lah ada ekstra satu hari Ramadan. So hari ni mungkin hari agak busy. Bertarung di dapur lah, melemang lah dan sebagainya. Silap-silap ada tumbang lembu. So kita tengoklah aktiviti kita. Kehidupan di kampung ni dia menarik sebab semua nampak macam slow, tak rushing. Lari-lari. Orang bawa kereta pun tak rushing. Bila tak rushing tu tak adalah timbul rasa nak marah ke ataupun rasa negatif. So dia penuh dengan vibe-vibe Relax. chill. So
So siapa yang dah nak retire ke ataupun nak retire awal ke, consider lah tempat-tempat macam ni. Kat luar bandar ni kan. Ya. Kat sini kita ada Laksa Lubuk, one of the famous eatery attraction lah dekat Kuala Kangsar. Settle jalan-jalan, kami balik dan ready untuk mulakan hari persiapan raya. Okay, ni dah POV kita pagi-pagi. Isteri tengah solat. Nato. Terbang lagi, terbang lagi. Hasil menebang boleh buat asam pedas. Ini basah lagi. Tengok tu, tengok tu. Tu. Ini. Dulu ini antara gadget yang paling hebat lah. Kita panggil ni Mesti Mark, ketik gambar. Mark for Iron Man. Dulu kira macam hebat lah dia. Kira tekan ni, Kita kena letak mata kat sini. tekan atas ni. Bila tekan kita dapat melihat memori depan kita. Tapi orang depan tu dia perlu stay untuk 30 minit. Cik lah. Yang kita kat dalam dia. This is the Kodaks. Agak. Okay. Lagi kan? Di sini kita boleh nampak barang simpanan daripada zaman Jepun. Purbakala. Kita boleh lihat kat sini. Senapan patah. Senapan patah. Boyet ni pernah digunakan oleh Alfonso di Albuquerque pada tahun 1457. Honda. Ini Honda RSX pernah digunakan oleh Tok Jambul. Dengung dia berrombeng. English dia barn je lah. 11 hari bulan September 1996. Hadir buat tugas di pejabat. Okay. Lopez berjaya, misi Lopez. Tapi kelapa parut tak ada. Kita cari kelapa parut tu. Risau. Apa ada? Dah kering. Misi kelapa parut berjaya guys. Itu dia. Anda suka agak? Misi kelapa selesai guys. Kerisik guys, selalu kita nampak dekat dalam plastik kan. Ini buat sendiri. Kita misi berjaya. Alhamdulillah. Terbaik mak. Mak dah ada senyum, muka ada senyum. Pagi tadi yang mengemas. Kita bakar dengan langit bakar. Mak Yan nak raya bila? Yang bila Mak Yan Sabtu. Okay, Sabtu. Okay, geng Sabtu. Saya pun Sabtu. lebih tu je sama je. Okay, sama je. Okay, Iza. Sabtu eh. Kau nak raya bila? Sabtu. Okay. Ayah nak raya bila? Hatu juga. Satu eh. Muhammad nak raya bila? Muhammad nak raya bila? Esok. Esok eh? Esok. Laki memang nak raya. Sabtu. Sabtu. Esok. Liba. Esok. Sabtu lah. So. Dah turun dah? Okay. Udin nak raya bila Udin? Udin nak raya bila? Nak raya bila? Esok. Esok eh? Esok. Ayah nak raya bila? Ayah Sabtu. Sabtu. Mantap. Okay, Pak Wan nak raya bila? Selamat hari raya. Pak Wan nak raya bila? Sabtu ke Ahad? Sabtu ke Jumaat? Jumaat lah. Jumaat eh?
Potong kek, potong kek. Potong kek sekali. Yeay, potong kek. Dua nikmat yang sering manusia lupakan adalah nikmat masa depan dan juga nikmat kesihatan. Jadi masing-masing di kalangan kita ni Allah Ta'ala bagi kesihatan, hadir menggunakan kesihatan yang ada untuk beribadat. Nampaknya supply sahur dah terhenti di 27 Ramadan. So kita baliklah. Makan di rumah tu datang balik insyaAllah. Okay guys, kita berada di Labu Kubung, dekatan dengan homestay Labu Kubung. Agak viral homestay ni. Jadi kita chill-chill lah lepak dekat sini. Ayah jadi apa? Uish. Dah siapkan 20 batang. Ni dia. Gitu. Ya tu tak muat. Kan? Sebab tu malah buat tu. Wow. Tu banyak benar je. Tak kena. Nanti tumpah. Sabar, jap. Memang macam tu. First time buat ni. Janganlah komplain dulu. Mula-mula kena ada buluh. Mula kena ada bakar. Kuih. Ui. Okay, kita nak buat tanda untuk lemang jagung. Kita guna dawai. Kita ikat je dia. Pandai kau menyukatnya. Buluh dengan tepuk, dengan beras elok-elok je. Sedang elok. Sedang elok. Sekarang pukul 4.21. Kita tengok siap pukul berapa. Kita dah selesai solat tadi. Mandi sikit lah. Tu solat asar. Sekarang pukul 6.10. Sambung lah. Tolong Udin. Selepas sejam lebih, sebenarnya 30%. Balance lah, dah 30% siap. Okay, Din. Okay, Mantap mantap. Jadi kali ni? Pasti jadi. Pasti. Ada kisah hujan. Hujan pula. Kita terang makan tinggal lagi 6 batang. Jiran tetangga kita dah melawan. Ini masanya untuk kita. Ini senjata pertama kita. Senjata pertama. Senjata Baru. pertama kita slow kata. Belum lagi keluar yang padu guys. Mana batang Israel? Dah? Belah sana melawan guys. Ni kampung zombie pisang ni dah settle. Okey. Jadi malam raya orang kampung memang ada tradisi lah. Diorang akan round rumah-rumah karya sambil bertakbir. So malam tu diorang datang ke kampung kami jugalah. Suasana memang jadi meriah. Hidup lah suasana raya tu kan. Jadi aku pun tak melepaskan peluang join sekali diorang ke rumah seterusnya. Tumpang lah seorang pakcik ni. Jumpa kat masjid. Supporting betul lah. La ilaha illallah wallah. Inilah julung-julung kali rumah saya ni bergema longan takbir. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. So kita tak api lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La